Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini kami menemu bual seorang tetamu iaitu Haris. Ya, saya. Haris ni merupakan seorang pesilat. Seorang pesilat yang dikatakan handal jugalah. Jadi kita pergi kepada Haris untuk memperkenalkan sedikit sebanyak tentang diri dia. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Haris Farhan bin Muhammad Zulkifli. Orang boleh panggil saya Haris lah. Dan seperti apa yang saudara Haris katakan tadi, saya adalah seorang pesilat, dan lebih tepat lagi saya adalah pesilat dalam sukan silat olahraga untuk universiti saya. Saya dah main silat ni dalam 5 ke 6 tahun jugalah, daripada zaman saya diploma sampai ke saya degree. And then saya dah pegang jawatan untuk presiden kelab and then captain kepada kelab ni maybe dalam 5 tahun ke 4 tahun macam gitulah. And then saya pernah menjadi vice captain dan vice jurulatih untuk pasukan di universiti saya semasa diploma dan semasa degree. So itu sikit sebanyak daripada saya lah. Terima kasih. Padu dia punya background. Biasa je, tak ada apa Hampa lah. kalau yang duduk di duduk area mana? Aku Sungai Petani. Hampa kalau duduk yang mana duduk SP boleh lah. Jumpa dia ke Roger dia ke. Roger, tak ada masalah. Lokasi rumah dirasakan. Lokasi rumah dirasakan, tapi dia Sungai Petani, jangan risau. Kalau jumpa boleh lah minta autograf ke. Janganlah berguru ke dengan maha guru. Tak. Jangan maha guru tinggi sangat. Tak sampai lagi. Kena bertapa dulu di Gunung Ledang dulu. Tak apa. Tak apa. Kejap lagi kita akan menerusi ke jalan tu. Okay, perlukah kita sembang sikit pasal intro untuk silat? Mungkin viewers tak tahu silat tu apa, ataupun tidak perlu. Boleh juga, sebab boleh silat ni selalu okey lah, secara ringkas lah. Secara ringkas, untuk bocil-bocil yang tidak tahu. Bocil boleh. Generasi Z apa? Generasi Alpha. Alpha tu game. Okey. Terlebih dahulu saya ingin cerita, macam Arash kata tadilah, secara ringkas, bagi saya lah, silat ni adalah satu seni pertahankan diri yang diperkenalkan di alam Melayu, which is alam Melayu kita yang kita tahu bukan setakat tanah Melayu saja. Di Nusantara, salah satunya tanah Melayu, Malaysia, Indonesia, Thailand dan sebagainya. Kawasan ini adalah dikenali sebagai Nusantara, dan salah satu seni bela diri yang sangat masyhur pada zaman dahulu adalah seni silat. Silat memang kalau kita dengar, macam kalau kita pergi ke beberapa kawasan lah kan, ada silat silat sendeng lah, ada silat tunjang lah, ada silat gayung lah, ada silat cekak Hanafi, cekak macam-macam lah. Kadang-kadang saya pun macam, betul ke ni? Kan nama dia pelik-pelik, harimau berantai lah, lipan lah, dia selalu kungfu lah. Itulah tu, kungfu harimau, kungfu ni ada mentadak lah. Mentadak ada ke? Ada. Tak lah, bukan silat lah, kungfu. Tapi kalau silat ni saya tak pasti sangat. Tapi untuk yang membezakan semua tu adalah dia punya guru, and then macam senang cerita macam mazhab lah. Dia satu root yang sama, Islam, tapi dia mazhab yang berlainan, tapi benda tu betul. Faham tak? Dia bukan ajaran yang berlainan, dia satu root silat juga, tetapi bunga dia berlainan. Contohnya kalau silat gayung, dia banyak kuncian dan tepisan. Kalau macam silat cakar harimau, silat harimau, tak silap saya lah, dia banyak genggam tangan. Kalau bunga dia banyak, macam gitu. Itu setahu saya lah, sebab saya tak berapa mahir sangat silat perguruan ni, sebab saya lebih pada silat sukan. Cuma apa yang saya tahu dan apa yang saya lihat dengan buah-buah yang budak-budak daripada silat-silat yang tertentu buka, dia memang berlainan berdasarkan silat yang dia masuk. Tapi perguruan dia root dia tetap sama, dia adalah silat. So tumbukan, jenis tepisan, jenis kuncian, pukulan maut, semua sama, kecuali buah dia je yang menjadikan identiti sendiri setiap silat tu.
Silat gayung ada identiti dia sendiri. Silat cekak harimau ada identiti dia sendiri. Cekak Hanafi ada identiti dia sendiri. Tapi dia tetap silat. Cuma saya nak tanya yang duk masuk pertandingan yang macam yang banyak buah bunga lah apa semua tu, yang silat apa tu? Okey, kalau yang masuk pertandingan tu kan, okey, dia sebenarnya yang selalu kita nampak masuk sukma, masuk sukik, masuk masuk apa semua ni, yang ke sampai peringkat international tu ada yang fight dalam gelanggangan, tumbuk-tumbuk tenang, ada yang buka bunga laju-laju. Yang buka bunga. Buka bunga tu. Yang tu nama dia silat tari. Oh, tari. Silat tari. Tapi silat tari. Silat tari dia ada banyak kategori juga. Dia ada kategori regu. Dia ada kategori regu tu berdua. Dia ada kategori ganda. Ganda pun dia ada buah dia sendiri. Dan dia ada kategori tunggal. Solo kreatif dan sebagainya. Ada banyak lagi kategori dia, dan setiap satu buah untuk setiap satu tu dia berlainan. Terutamanya solo kreatif, bunga yang dicipta sendiri, and then dipersembahkan kepada juri, dan dia akan dikira markah berdasarkan kekreatifan dan kemantapan pergerakan lah, macam gitu. Berlainan sangat dengan silat olahraga yang saya main tu. Yang tu fighter lah, masuk dalam gelanggang lawan, tumbuk-tumbuk tenang. Yang tu memang fighter lah. Pernah masuk ni kah? Macam orang kata macam dia ala-ala UFC lah. Pernah masuk lah? Saya pernah masuk game satu di Changlun. Nama dia Full Contact Fight Championship lah, macam gitu. Full Contact ni lebih kurang One Championship lah. Dia macam One Championship, macam UFC lah. Dia MMA. Semua boleh. Cuma pukul kepala boleh. Cuma kuncian kat kepala tak boleh buat. Sebenarnya kalau orang kata macam silat ni boleh pakai ke dekat dalam UFC, kat dalam apa macam championship, kadang-kadang macam even kalau kita keluar pun orang tanya, silat ni boleh pakai ke? Ada bunga pelik-pelik. Sebenarnya boleh sangat. Ada je pergerakan yang digunakan dalam silat diadaptasikan di dalam sukan UFC ataupun sukan karate dan sebagainya, tapi nama dia lain. Contoh scissor kick, scissor tentang macam itu tu. Pusing tu kan, dia pada silat sebenarnya. Tapi karate ambil idea tu dan diorang olah nama dia scissor kick. Dia macam ni lah, yang Brazilian punya. Brazilian punya tu kalau Brazilian tu kan contoh macam Brazilian Jiu-Jitsu. Dia lebih kepada grappling. Tarik enemy ke bawah, and then kita kunci. Itu pun ada juga elemen silat di situ. Cuma nama dia lain, kuncian dia lain. Kita siku mati, siku lipat macam dia. Rear naked choke, rear choke, triangle choke. Adalah nama-nama dia. Tapi dia still sama. Tak ada masalah pun. And then kalau contoh macam kita kata, ada buah tu tiba dia tumbuk macam gitu, kenapa dia tangan dia macam gitu, kenapa dia apa tiba-tiba buah tu dia angkat tangan macam gitu, dia tepih macam gini. Ada sebab-sebab dia. Bergantung kepada setiap pergerakan tu dia ada meaning dia, dia ada dia punya consequences dia. Sebab setiap apa yang kita lakukan dia ada akibat dia, sama macam kehidupan kita lah. Cuma dalam skop silat, setiap satu pergerakan tu ada tujuan dia dan ada akibat dia. Kalau okey lah, yang ni pasal silat dalam perfilman, okey. Kenal ni Iko Uwais kenal. Silat apa yang dia gunakan untuk dalam filem dia, macam The Raid, macam filem apa lagi saya lupa lah. Tapi banyak lah, series banyak. Transporter pun dia ni juga. Silat apa yang digunakan? Seperti satu lagi, apa, Yayan. Raihan. Macam gitulah nama dia. Adalah tu kena sikit tu. Ni Raihan Rangers. Bukan Raihan Rangers. Ditelan zaman. Tak apa. Raihan tu. Sudah saya pun pening dah. Okey, Raihan dengan yang dalam John Wick tu. Uka Uwais tu. Dia silat dia dengan silat kita macam saya kata tadi lah, buah dia berbeza, cuma dia silat secara umum lah. So kalau dia punya kuncian dia ada buah dia, contoh macam Iko Uwais dia ada guru dia sendiri. Apa nama dia lagi satu, Raihan tu dia ada silat dia sendiri, tapi tetap sama dia punya pergerakan dia tu. Dia tumbuk, contohlah Raihan dia tumbuk macam gini straight. Kalau Iko Uwais dia tumbuk Iko Uwais dia tumbuk macam gini. Kalau Iko Uwais dia tumbuk macam gini, tapi dia still silat, dia still tumbukan. Cuma buah yang menjadikan dia tumbuk macam gitu, pergerakan dia tu. Tapi secara generalnya
Itu silat tempur lah. Oh, silat tempur. Silat tempur lah, silat yang digunakan untuk peperangan. Oh. Bezanya kalau dalam silat ni, dalam filem ni koreografi lah. Cuma pergerakan tu nak menampakkan dia silat, dia ada bunga sikit. Itu je. Kalau macam ABFC, kalau macam koreografi fighting yang lain, kita nampak keras kan, tumbuk pak, tahan, pusing, pak. Nampak keras. Kalau macam ini dia ada lenggok dia. Tumbuk, elak macam gitu, ada pusing. Ada sikit pop. Dia contoh auto tumbuk, dia pegang tangan dia pusing. Tengok tangan pun dah naik kat lain dah. Kalau macam apa nama dia yang lain, tak ada. Dia pegang, dia pusing, dia tumbuk tak lain. Kalau macam kita ada tangan, okey, pusing, tumbuk balik, nak tumbuk belakang macam mana. Apa nak tepis tumbuk, apa nama dia, buka tumbuk balik. Lepas tu kita nak buat lipatan macam mana, nak kuncian macam mana, ada dia punya seni dia tu. Ada itu yang apa dia? Cecep. Kenapa cecep? Cecep? Bagi cecep maksudnya. Dia sekali dengan Raih. Seorang lagi dia kecil juga tu. Oh, tahu. Yang dalam John Wick tu kan? Cecep Tu saya tak pastilah nama dia apa. Saya pun dengar cecep pun saya macam ragu-ragu. Tak apa, tapi saya tahulah dia. Yang tu pun rasanya peguam sekali dengan Iko Uwais. Royhan tu. Rasanya. Sebab tengok buah dia lebih kurang. They never pukul like this. They do like this. So when we use this, What did you just do? the first knife, the first Take knife, your fingers out at the end? Is that what you yeah. did? Oh, Like okay. this. The first attack. This is Madura. We talk little about another system. They use a single hand. Because we talk about single hand principle. They use this not for mind. This for look like disturbing. And the mind is one. You ever see Or to like the- or to the- five-finger death touch? I was thinking, Or to there and this. So they good in the knife because they use knife like this. Never just like this. So the first attack is not royal. They just touch.